belah. Kita perak dua. Sepuluh keping. Ada tak 10 keping? Basuh ayam, lepas tu kelau-kelau ya. Bahagian sini ni buang lah, yang putih-putih tu. Awal tu basuh bersih-bersih. Si adik buat ayam berempah. Kakak buat nasi lemak. Gunting. Kak, ambil ada gunting tu. Itu sikit je, tak payah sampai habis pun. Tak payah tarik. Kau letak dekat sinki tu. Ayam tu letak. Pegang kulit je. Ayam letak kat sinki. Letak dekat betul-betul kat sinki. Gitu. Untuk blend. Pura-pura sikit. Adik buat tak belah. Tak jadi tu belah. Belah. Tekan macam takut ni. Tu yang jadi macam tak belah tu. Perah macam perah santan. Perah sampai air dia kering. Yang ni pun. Macam tak asyik je kau punya belah tu. Mana ni? Tu tengok. Pegang tu. Ni. Sengit kau kot tu. Dia belah tu dia tak apa nak ni. Macam tu. Seram ke? Nampak tu. Gigi macam tu lah. Macam tu. Dia punya nak mengelar pun. Sini belah sini. Okey, sebut banyak. Macam tu. Saya dia terbelah lah. Nak bagi dia terbelah sikit je. Sebab banyak ni kan. Yelah. Ambil belah yang tebal. Macam tu.
Gitu. Buat kat semua. Dia mengupas halim. Tak faham nak kupas apa ada juga tu. Dah. Dah. Basuh. Iris nipis-nipis. Gitu. Masukkan. Okay, ambil santan kotak. Dah. Bagi sikit je bah. Tuang masuk dalam nasi. Tuang. Tengok baki banyak lah. Tuang. Kat jauh. Tu bubuh tu. Air tu. Air hijau tu. Ni dalam ni. Sukat. Tuang elok. Tumpah. Sayang. Tuang. Dua kan. Masuk lagi. Masalah tak cukup lah. Kau kena buat air lain lah. Tuang slow. Dah. Cukup. Tambah sikit air lain. Dah, tidak ada cukup dah tadi. Complang cangklong. Mak ai. Cawan ada Minah. Aduh, engkau ni lah. Ni masuk kulinari tak lepas ni dulu tak gagal kena beleteng ke cikgu hari macam ni. Penuhnya. Apa? Makan penuh kan. Lepas tu bos satu lagi. Tadah lagi satu cup ni. Dah tak cukup air dah. Tengok mana dia punya sukatan. Okay. Ambil garam. Bubuh satu sudu penuh tu lah. Sikit lagi. Dah. Ambil senduk. Kacau. Kacau rata ke semua. Kau balik. Ambil satu lagi selai lagi daun pandan. Ikatkan dia. Slow-slow dia terkoyak. Masa ada seorang je. Apa dia? Tu kalau macam tu buat panjang sikit. Ni. Tak buang bawah lagi. Lagi tadi. Okey, masukkan. Kau kacau rata lah tadi kan. Dia punya tu garam sekejap lagi kan terperap satu tempat garam dia. Okey, tekan sikit daun. Okay dah. Boleh masak. Buang. Untuk kulai-kulai tu. Ya. Agak-agak sendiri 1 inci. Macam tu. Potong semua macam tu. Alia pun sama. Manja-manja. Serai tak habis lagi. Atas dia lah. Tak nampak. Just tompok kat situ. Dia punya boleh tak nampak. Nanti tak ada. Slow. Tak atas tu je lah. Okay, ambil air cawan. Ataupun 120 ml. Tu masuk. Okay, tutup. Blend bagi dia hancur je. Tak payah lumat sangat.
Baru saya telur. Ketuk-ketuk. Biasan. So. Ambil semua saki-baki tu kat napis tu. Sayang. Dia ketuk-ketuk sikit buang air dia. Okay, dah tus kering air. Masukkan. Okay, boleh masuk bahan bumbu. Kita pakai bawang putih serbuk je. Malas nak blend bawang putih ni dah. Okay. Ambil lada sulah. Habiskan. Banyak sikit. Ada sikit je kan. Habiskan je lah. Serbuk cili satu serbuk. Serbuk kari daging. Ya. Ketuk. Lagi sikit. Okay. Dah. Garam pula. Garam raman. Garam masala ni pakai sebelah. Lagi sikit. Okay dah. Sebut perasa sikit. Kaji nama tu. Haji. Dah. Banyak tu, setengah je, sikit je. Tak payah banyak sebab kita dah letak kari. Kurang lagi. Okey. Lepas tu. Sama macam tadi kak. Sikit je. Sikit je. Okey dah. Okey, dah siap tak? Masak untuk gaul-gauli. Gaul bagi dia sebati. Kalau macam kering sangat, tambah air serai tadi. Tambah sikit. Okey, gaul balik. Rasa kering, tambah lagi sikit. Kita kena bagi dia basah-basah sikit. Okay, dah siap. Kita perak 2 jam. Saya lagi kumpat lagi baru kita goreng. Goreng ayam. Kang lebihan seredak tu kita goreng sekali dengan daun kari. Menunggu buka puasa. Nasi lemak hijau ayam berempah. Hijau dia hijau pure lah, bukan hijau puan. Hijau apa? Light. Atas tu je nampak hijau lebih ni. Sebab dia pandai. Tak tapis dengan yang nipis apa, yang rapatnya tu. Masuk juga. Sedap pandai.